masak apa tu? Hari ni kita masak sambal tempe goreng campur. Mula kita potong dulu tempe dengan ubi kentang. Kita potong dadu, lepas tu kita basuh bersih-bersih. Lepas tu kita boleh potong kacang panjang secara memanjang, kita potong and then kita basuh bersih-bersih. Lepas tu kita boleh gaulkan ubi kentang dengan tempe tadi bersama kunyit dan garam. Gaulkan dengan sekata. Lepas tu kita biarkan untuk seketika. Lepas tu kita panaskan minyak and then kita gorengkan ubi kentang bersama tempe tadi. Kita gorengkan sampailah masak dah warna golden dah garing. Kita boleh angkat, kita toskan. Lepas tu kita gunakan minyak yang sama, kurangkan sedikit, kita gorengkan ikan bilis sampai garing. Lepas tu kita masukkan bawang besar, bawang putih halia yang sudah dipisah. Kita tumiskan sampailah naik bau. Lepas tu kita masukkan cili kisar mengikut kepedasan. Kita tumiskan sampailah pecah minyak. Bila dah kering, kita boleh tambahkan air asam jawa. Kita tumiskan sampai pecah minyak. Kalau dah kering lagi, kita tambah lagi sedikit air. Kita sambungkan tumis. Kita ulang proses ni sampai pecah minyak. Lepas tu masukkan sos tiram. Kita gaulkan sampai dia sekata. Lepas tu kita boleh masukkan kacang panjang. Kita masakkan untuk seketika. Lepas tu kita perasakan dengan garam. Kita gaulkan dia sekejap. Lepas tu kita boleh perasakan dengan gula. Lepas tu kita masukkan bawang holland. Lepas tu kita gorengkan dia sampai dia sebati. Dan sebati kita boleh masukkan tempe dengan ubi kentang yang kita goreng tadi. Kita gaulkan dia sampailah dia sekata. Lepas tu boleh masukkan soun. Kita masukkan daun bawang, masukkan cili besar. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Bila semua dah sebati, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan. Boleh dimakan bersama nasi yang panas. Jom makan.